Korang ingat lagi tak aku pernah cakap yang kita akan dapat Fast and Furious untuk movie yang terakhir dalam franchise dia. Tapi baru-baru ni viral, katanya cancel untuk movie yang terakhir ni. Apa cerita pula? Tengok video ni sampai habis. Sebelum ni aku ada cakap yang Fast and Furious untuk last movie ni akan kembalinya Paul Walker. Lepas tu akan kembali kepada street racing dan macam-macam lagi. Tapi rupa-rupanya studio untuk Fast and Furious movie ni iaitu Universal sendiri tak tahu sebenarnya adakah dia patut untuk buat movie final Fast and Furious punya franchise ni. Sedangkan skrip pun tak ada lagi. Lepas tu release date pun sebenarnya tak ada lagi. Dan cast-cast pun sendiri pun tak ada deal lagi. Tapi dah kenapa Vin Diesel cakap kita akan dapat Fast and Furious part yang kedua? Siap buat posting lagi, Mat. Aduh ya. Kau bayangkan Fast and Furious movie yang terakhir ni, dia ada cliffhanger. Dia ada scene yang sangat-sangat tergantung yang tak tahu ending dia macam mana. Kita tak tahu Dom Toretto tu sebenarnya hidup ke tidak. Kita tak tahu kawan dia ni sebenarnya hidup ke tidak. Habis macam tu je franchise tu. Kalau banyak karakter-karakter yang sepatutnya dah mati, tiba-tiba hidup balik. Tapi kalau nak baiki benda Allah ni, satu-satunya adalah dengan menjadikan movie Fast X ni adalah sebuah mimpi je. So dia tak ada penyudah yang tergantung. So apa pendapat korang? Cuba share dekat dalam komen.